Segitiga. Bestnya ada sediakan bahan aktiviti melukis segitiga. But kita takkan stop sampai lukis segitiga kosong je. Kita akan create lukisan objek dari bentuk asas kali ni. Stay tune, bestnya aku tunjukkan apa boleh lukis. Sebelum tu, dalam kertas ni ada sampel bentuk yang akan kita lukis pada hari ini, iaitu segitiga. Di sini pula ada bentuk segitiga dengan garis panduan, dan di sini ada titik bantu untuk lukis segitiga. Dan yang terakhir ada kotak cabar diri, lukis tanpa sebarang panduan. Mula-mula buatlah dulu aktiviti tekap garisan panduan segitiga ni. Di sini kita nak bina muscle memory untuk biasakan tangan melukis garis lurus. Then untuk the next level, kita cuba lukis menggunakan titik yang disediakan. Cuba lukis dengan gaya melakar halus macam ni. Korang akan dapat target setiap titik dengan lebih tepat. Now, cabar diri dengan melukis tanpa sebarang panduan. Dah ada banyak segitiga ni. Jom start mendoodle. Dah siap. Kalau rasa teruja nak buat juga, boleh dapatkan bahan aktiviti ni secara percuma. Klik link di bio.